Kita zoom beza antara 5 dinar berbanding dengan 10 dinar. Okey, kita zoom dulu dengan 5 dinar. Okey, 5 dinar beratnya 21.25 gram. Harga hari ini adalah pada RM605 segram. So, kalau dekat PG Sale harganya adalah RM12,000, RM12,787 atau PG Buy harganya adalah pada harga RM11,764. Untuk makluman tuan-puan, split value-nya adalah 8%. So, nanti kita akan cuba buat kajian. Kita cuba untuk buat simpanan. Kalau kata anda gaji RM4,000, berapakah simpanan yang anda boleh buat untuk 5 dinar? Okey, seterusnya nanti kita akan sambung kepada part 2 iaitu 10 dinar. Okey, jangan lupa teruskan bersama dengan Kak Aida. Klik anda boleh follow